Rawatan masalah bel palsi ataupun strok muka akan menggabungkan beberapa teknik urutan saraf dan alignment tulang di beberapa poin penting. Macam anda tengok sekarang, kita fokuskan rawatan di bahagian belakang badan, bahagian bahu, bahagian celah tulang belakang dan bahagian muka itu sendiri. Bahagian muka ni pun akan melibatkan beberapa poin penting macam muka, dahi, tepi pipi, rahang, bawah dagu dan beberapa poin penting lah di sekitar bahagian muka tu untuk melancarkan balik aliran saraf di bahagian muka. Selain daripada masalah bel palsi, urutan di kawasan ini juga akan memberikan sensasi relaxing yang amat best untuk anda. Jika anda stres, lesu, penat kerja, urutan di kawasan-kawasan ini akan bantu untuk legakan dan kurangkan sakit tu. Baik, seperti biasa, untuk tingkatkan kesan urutan, kita akan buat alignment tulang. Dalam kes bel palsi ni, kita akan buat alignment tulang di beberapa poin penting macam belikat, tengkuk dan keseluruhan tulang belakang.